2 bulan. Kalau orang mati tak lepas edah kan? Tak lepas edah, tapi edah tu untuk hak perempuan yang hormat, hak lelaki tak ada edah. Pasal kemarin ada yang berhormat tanya nak bui kok cuti edah kepada suami yang kematian isteri. Dia edah orang lelaki ni tak ada. Orang lelaki ni bini dia ada 3 dah pun dia boleh nikah seorang lagi. Apa tak lagi kalau bini seorang supaya berhormat. Lagi boleh kahwin, tak payah edah hormat. Tak payah bini mati boleh. Tak ada apa-apa. Tapi orang laki-laki yang wajib beredah ni ada 2 keadaan. Yang pertama wajib beredah, dia berkahwin pak. Dia berkahwin pak, kemudian dia cerai salah seorang. Dia nak kahwin lagi satu tu kena habis edah baru boleh. Sebab dalam edah tu dia kira boleh rajuk balik, dia kira isteri. Kalau dia benar tak berkahwin jadi bini 5 dia. Ni ya berhormat kalau pasir ni kalau kamu sebut gitu dia kata pada ngajar balasah masjid. Sebab dia faham dia lepas dia politik suku kamu suku. Sungguh lah kata sungguh. Betul. Politik suku kamu suku. Betul. Jadi dia berhormat mereka cek politik tinggal agama rumah lah. Tak ada agama lah berhormat ni. Tekak terbodoh tu. Tak bodoh mana dah politik suku kamu suku. Tak bodoh penggok. Politik suku agama suku maknanya waktu bucak soal politik agama duduk rumah. Kalau salah mati tak ada agama macam mana? Nak ke mana? Nak tanam mana tu? Politik suku agama. Ini adalah mengikut Syekh Mustafa Sabri, Mufti Kerajaan Osmaniyah Turki, memisahkan agama Islam daripada politik adalah jalan yang paling mudah untuk menjadi kafir. Mufti Kerajaan Osmaniyah Turki, Syekh Mustafa Sabri sebut. Jadi bolehlah kecek politik suku agama suku. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, hak wajib edah kita nikah dengan kakak. Kemudian kita nak ke adik. Bila nak ke adik kita cerai kakak. Bila cerai kakak kena habis edah dulu baru boleh nikah dengan adik ipar kita. Boleh. Kerana kita kumpul 2 orang. Sekali adik-beradik tak boleh. Dalam Quran sebut wa antajma'u bainal ukhtaini. Haram kamu kumpul 2 orang adik-beradik jadi isteri kamu. Hak ni ya. Lepas tu tak payah edah lah ya berhormat. Lepas pada ni buat kecek bah edah dah.